Assalamualaikum Tuan, saya ingin bertanya, apakah pandangan Tuan jika saya berhasrat untuk tukar emas 916 gelana rantai kepada emas 999 dalam bentuk gold bar, bagaimanakah caranya? Lepas tu, adakah perlu jual emas 916 terlebih dahulu dan kemudian beli gold bar 999? Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, langkah yang orang kata apa, lebih praktikal adalah dengan kita jual dulu emas 916 yang kita ada tu, kemudian hasil daripada jualan tersebut kita gunakan untuk beli emas 999. Tak kiralah bentuk gold bar ataupun dinar. Okey, ini kerana emas 999 ni lebih sesuai untuk tujuan simpanan jangka masa panjang. Sebab apa? Sebab emas 999 ni dia ada ketulinan yang lebih tinggi. Yang kedua, spread harga yang lebih rendah. Yang ketiganya, mudah untuk dijual semula. Yang keempat, lebih fokus kepada nilai, bukan kos upah. Okay? Manakala emas 916 ni pula lebih sesuai hanya untuk perhiasan semata-mata. Okay? Bila matlamat utama adalah untuk bina aset dan juga kekayaan, maka emas 999 adalah pilihan yang terbaik. Okay? Jual emas 916 kepada PG, bayaran akan masuk ke akaun bank kita. Lepas tu, terus menabung emas di akaun emas Gap. Bila dah menabung emas di akaun emas Gap, cukup gram yang kita nak, arahkan akaun untuk post sama ada gold bar ataupun dinar yang kita mahukan.